Pernah tak anda dengar tentang satu senjata di Raja Melayu yang dikatakan jauh lebih misteri daripada keris Tamingsari? Satu pedang yang tak ramai tahu, tetapi pernah menjadi simbol kuasa raja-raja di Nusantara. Pedang ini digelar Pedang Naga Sakti. Menurut cerita lama, Pedang Naga Sakti bukan sekadar senjata biasa. Ia dikatakan ditempa oleh pandai besi dari Kemboja dan Champa menggunakan teknik logam yang kini hilang ditelan zaman hasilnya. Pedang ini mempunyai ukiran naga yang seolah-olah hidup, dan bila terkena cahaya, ukirannya memantulkan warna keemasan. Apa yang menjadikan pedang ini begitu misteri? Ia dikatakan mampu memilih pemiliknya. Dalam hikayat lama, hanya raja yang benar-benar adil dan berani boleh mengangkatnya tanpa merasa berat seperti batu pedang. Ini pernah menjadi lambang kekuasaan sebuah kerajaan Melayu purba, lebih tua daripada Melaka. Tetapi bila kerajaan itu jatuh, pedang ini hilang. Tanpa satu pun catatan rasmi, ada yang kata ia dibawa ke utara. Ada yang kata ia tenggelam bersama sebuah kapal perang. Dan ada yang percaya pedang itu disembunyikan untuk menunggu keturunan raja yang sah. Sejarawan moden mula mencari bukti. Mereka menemui beberapa manuskrip tua dari Patani dan Terengganu yang menyebut tentang pedang naga yang memberi cahaya pada malam gelap. Tetapi lokasi terakhirnya masih menjadi rahsia terbesar sejarah Melayu hingga hari ini. Yang pasti, dalam sejarah bangsa kita, setiap mahkota, setiap keris, setiap lambang diraja ada kuasa dan simboliknya. Dan pedang Naga Sakti mungkin adalah satu-satunya peninggalan Melayu yang masih hilang menunggu untuk ditemui. Kalau anda nak dengar versi penuh, lebih mendalam dan lebih misteri, pergi ke YouTube channel saya. Link ada di bio. Jangan lupa like, share dan save video ini supaya lebih ramai orang tahu tentang rahsia besar warisan Melayu. Assalam fi amani shaykhana Allahu Rabbi ruham Rabbi ruhina ya Rabbana ma'a